Alhamdulillah, selamat sampai di Pulau Pinang. Ni 21 Disember 2024 kita pergi pusing-pusing Penang. So first kita pergi Bukit Bendera dulu. So pagi kita sampai dalam pukul 8 pagi. Dan kita bertolak di KL pukul 5 tu silap, 5 pagi. So kita sampai awal pagi-pagi, better kita pergi naik atas bukit lah. Terpaksa sejuk sikit. Okay, let's go. Pakai tongkat semua kan. Lepas tu tak dive pula tu. Okey, dah naik dalam kereta api comel ni. Nasib baik beratur tak lama sangat lah, dalam 15 minit macam tu lah, sebab orang tak ramai lagi. Sebab kita orang antara orang yang terawal lah yang datang ke Bukit Bendera pagi-pagi ni. So tengok tu dia punya view, memang tenang, memang cantik view dia. Kita naik pagi Bukit Bendera. Syah. Sampai je tadi kita terus naik bagi. So bagi tu bawa kita ronda-ronda lah around Bukit Bendera ni. And then dia pula promo dekat kita Jungle Coffee, sampai ada lah nama dia kan. So kita lepak dulu, minum kopi kat sini. Rasa dia okey lah, just okey je lah. Cuma dia punya view lah, dia punya environment dia okey lah, nice. Betul ke ada tek kelawar ni? Kat mana ni? Penang. Penang. Baru sampai ke dah lama sampai? Dah lama. Pukul berapa? Pukul apa gerak tadi? Pukul 3:30. Cukup tidur tak semua? Cukup. Semua dah kenyang ke makan? Dah. Sejuk ke tak? Best Bye. Okey ke? Dekat Penang seronok sangat. Seronok Best. Dekat Penang dual. Ada hutan. Ada haiwan macam-macam ada kat hutan. Gula-gula. Mana dapat ni? Kita daripada dekat hutan. Kita nampak butterfly satu je. Butterfly. Minum kopi hutan tadi tu. Kenyang sangat. Okey lah. Okey, jom kita balik. Kita Balik ke hotel. Kita ambil bagi pun sebab ni lah, budak-budak ni kalau nak jalan jauh-jauh payah pula. Lepas tu bawa mertua sekali pun join juga. So kita ambil bagi, senang sikit nak jalan dekat kawasan Bukit Bendera. Ni pun baru naik tangga sikit, semua dah tak larat dah. Aduh. Okey, ni kita pergi pusing-pusing lagi lah, ada playground sikit bagi budak ni main jap. Okay. Lambai. Video. Bye. Mari. Hi.
Okey, dah settle bukit bendera. Apa lagi? Belum dah lapar. Pergi cek makan media. Ini memang dah lama teringin nak makan media ni. Beratur pun okey lagi lah sebab baru pukul 11. Okey, ngam. Settle check in, kita pergi Padang Kota. Tengok-tengok mak. Besar betul macam hotel dia punya cruise dia. Enjoy lah sikit. Apa ni, view laut petang-petang. Bawa family jalan-jalan. Okey lah, berangin. Perut pun kenyang lepas makan media tadi. Tak gambar. Seronok kan? Seronok. Kat mana ni? Dekat Pulau Pinang. Tu apa tu? Tu. Cruise. Wow. Besar betul. Cuba ketam. Yang hitam tu. Lah. Ketam. Ketam ada. Mana sini? Hai sikit. Hai. Oh, ketam. Ada apa? Ketam tu. Ketam, mana ketam? Ketam tu warna hitam. Ada Tengok. 2 korang. Ush. Ada 2. Oh loh. 2 warna hitam. Tangan 2 warna putih. Yalah tu. Apa lagi? Turun tangkap. Tak nak. Takut. So kita relax je kat sini. Bagi perut tu lapar balik kot baru kita boleh makan lagi. Ambil dia punya penangan tadi memang dia kenyang. Lama dia kenyang dah tu. So kita relax kejap sebelum kita nak makan menu seterusnya. Tiga mi sotong ambil patah. Okey, esok bangun je pagi-pagi, settle tidur, lepas makan mi goreng ambil patah tu, pagi kita perkenal nasi kandar kampung Melayu. Pagi-pagi ni pukul 7.30 pagi ni dah sampai. Masa ni orang tak berapa ramai lagi. Sedang-sedang elok lah dia datang. Okey, sebelum balik kita lepak pantai dulu. Pantai Batu Perenggi. Bawa budak-budak ni rasa angin pantai sikit. Kita minum-minum, tengok pemandangan, tunggu buang masa sikit, tunggu masa sesuai baru kita berangkat pulang. Pantai? Pantai boleh ada bot. Ada macam-macam. Oh, sekarang ni tengah buat apa? Tengah makan. Okey, lepas. Tengah makan. Tengah minum. Saja-saja bagi lapar. Okey. Penang ni pantai apa nama dia? Pantai. Ini nama dia Pantai Batu Perenggi. Wow. Okey, jom kita rendam kaki, jom. Ayu, kaki angkat. Kedua.